Abang dah lama bang tak gunting rambut dengan saya bang Oh, ada tu. Sikit. Tapi abang sekarang ada bisnes bang? Sekarang buat bisnes kecil lah. Ada lah. Ada sikit. Kalau Okay guys, kita teruskan. Subscribe now. Yang kedua saya menggunakan saver. Saver yang saya gunakan ialah mata dia ke atas. Seperti ini. Dan kemudian hilangkan line, baru mata dia ke bawah kan. Dan langkah seterusnya saya menggunakan guard nombor 2. Okay, guard nombor 2 ni saya gunakan setara dengan tulang kepala. Bang Jamal ni nak panggil apa ni? Bang Jamal boleh Hafiz. Bang Hafiz, sorry. Boleh. Potong. Okey Bang Hafiz. Saya masa saya gunting rambut abang ni saya bual-bual sikit dengan subscriber saya, boleh kan? Boleh. Oh, terima kasih. Kenapa saya gunakan guard nombor 2 ni ialah lebih memudahkan lagi untuk kita buat overcomb nanti. Lebih kurang macam ni. Okay, next seterusnya saya menggunakan clipper guard kosong ni. Ni 0.5 daripada Andis. Dan saya menggunakan gear dia turun 2 step ataupun half. Okay. Dan ni saya bagi 2 daripada guard line yang pertama saya buat tadi. Menggunakan clipper guard nombor 2. Dan sekarang saya bagi 2. Subscribe now. Lepas tu saya menghilangkan line bahagian bawah ni menggunakan antara clipper close, half dan open. Open ni sampailah ke 0.5 bahagian atas ni. Okay, saya start daripada close dulu. Dan perlahan-lahan kemudian half, turunkan sikit. Bersihkan, jangan lupa. Sampai kita buat satu warna kat sini. Itu dia. Ataupun orang sebut tone lah. Sampailah belakang. Depan lah. InsyaAllah bang Kita harap Subscribe kita cepat now. berlalu lah bang Sama-sama doa lah. Amin. So, buat masa ni belum ada lagi apa-apa ni bang. Planning Untuk training tu kita fokus pada bisnes juga dulu. Bisnes dulu Sebab event-event pun terhad sekarang ni kan. Kita banyak buat live. Oh. Sudah free. Okay guys, untuk korang yang pemuda Johor Bahru, tak kira tua muda, support abang Hafiz kita kalau nak dapatkan Parfum apa bang? Parfum apa? Kita punya perfume nama dia HJ Perfume. Kita ada ladies dengan men lah. Oh, apa kelebihan dia bang? Kelebihan dia setakat ni testimoni kita dapat daripada customer. Dekat kulit tu 18 jam lah standard lah. Oh, lama tahan dia? Ketahanan dia 18 jam. Kalau dekat baju tu insyaAllah 2 hari boleh tahan lagi. Wow. Sebab kita gunakan parti dia kan. Oh, dia punya yang pekat dia lah. Okay. Tapi itu halal abang untuk dia buat solat lah? Mesti solat, boleh solat. Masya Allah, baik. Tanpa alkohol lah dia tu. Okay.
Kalau untuk alamat kedai dekat mana tu bang? Alamat kedai setakat ni kita ada di Pasar Baru Panjang lah, Pasar Baru. Oh, right. Kita ada kios kat sana dengan kedai lah. Guys, selepas rata baru Subscribe kita now. masuk ke step seterusnya menggunakan guard satu dari Clifford and Disc. Dan guard satu yang saya gunakan ni close. Tujuan utama untuk menipiskan bagian line ataupun yang patah dia ni, menjadikan satu warna, iaitu warna fade blur. Alright. Okay. Bang, ni video abang ni saya akan masukkan kat YouTube, boleh bang? Oh, YouTube YouTube, saya ada YouTube. Oh, ada channel lah. Yes. Alhamdulillah. Wandi, abang nak tanya sikit boleh tak? Boleh, sila bang. Apa tujuan Wandi buat video ni? Okey. Wow, ini soalan yang okey. Cukup emas Tak apa. Okey, pertama sekali memang sebelum ni saya ada niat lah bang. Maksudnya niatnya nama itu dah ada yes, memang dah ada nama itu untuk membantu orang ramai lah. Pada mulanya. Harap banyak membantu orang-orang yang betul-betul berminat bang dalam bubble melahirkan lagi yes. Bakat-bakat yang terpendam dekat luar tu Betul bang, betul. Alright. Dah baik. Dah berapa lama Wandi wujudkan channel? Masya-Allah. Okey, channel YouTube ni kita buat sebenarnya sebelum PKP lagi bang. Tapi feedback dia alhamdulillah Sebelum PKP kita memang dah buat YouTube, cuma belum belum post video time tu. Subscribe now. Ni simpan dulu lah Betul. Peram dulu lah Selama PKP selama PKP kita fokuskan buat konten video. So pada masa yang sama pun, yelah masa PKP orang tak boleh keluar mana-mana cuma kat rumah je kan. So setiap malam saya rasa orang cuma main handphone Ada manfaat jugalah boleh tengok kat rumah So bila Wandi buat konten sebegini, macam peminat dia tu adalah. Sambutan dia macam mana? Alhamdulillah. Amin. Sejauh ni banyaklah yang bagi tahu, minta terima kasih dekat dengan adanya tutorial kita ni. Dia orang dah berjaya menjadi komen-komen kat bawah tu banyaklah semua Alhamdulillah, positif komen semua lah banyak Ya, saya bang. Terbaik guys. Korang kena cepat guys jumpa Abang Wandi ni. Tapi memang planning kita macam itu bang. Kita tak memperjualbelikan sebenarnya ilmu. Kita ikhlas Apa yang saya beri dalam YouTube ni ialah itulah dia. Amin. Tapi nak lebih daripada tu, maybe kita kena sama-sama belajar lah kan. Betul. Sebab dalam bubble ni nak sebutkan master pun saya tak percaya bang. Sampai hari ni saya belum percaya lagi yang dalam bubble ni ada master. Takkan habis belajar. Takkan habis. Sebab tak style rambut ni setiap setahun ataupun 2 tahun sekali dah keluar style baru. So kalau kita merasa hebat hari ni, belum tentu tahun akan datang lagi time tu kita menguasai teknik ataupun potongan-potongan yang trend. Ada lagi baru, ada lagi. Yes. Jadi scene dia ni lebih kurang macam orang main muzik ke lah Scene dia main muzik takkan habis lah. Betul je saya buat ada master, ada lagi master, ada lagi power kan. Tapi kalau muzik Subscribe now. Pelajari orang ramai. Kita biasa kalau muzik ni gitar lah, kita main note kan, kita baca kan. Itu yang akan bawa kita lebih jauh lah bila kita boleh baca note tu kan. Even main drum sekali pun ada note juga. Dia tak sembarang dia ketuk je. Tapi benda tu dia ada tutorial lah bang. Maksudnya ada orang yang belajar daripada kelas. Ada. Jadi kita merindu Jadi kita merindu. Korang type je dekat YouTube keluar. Abang tanya Wandi pula lah. Dia tanya abang kan. Dah berapa lama Wandi Apa tu? pegang mesin ni? Allah. Dia dulu pakai gunting ke? Ni baru tadi bang. Dia dulu pakai manual gunting ke? Tak ada mesin.
Subscribe now. Stop tadi.